kalau korang expect filem ni sama level dengan No Way Home, sorry lah, maaf cakap lah, memang korang punya expectation akan ke laut lah jadinya. Tapi kalau korang expect filem ni dia masih mengekalkan elemen-elemen MCU tetapi kembali kepada lumrah dan fitrah asal Peter Parker seperti dalam filem Spider-Man 2002 dan juga Spider-Man 2 2004 daripada zaman Tobey Maguire. Yes, ini adalah antara filem Spider-Man yang terbaik pernah aku tonton. Hey, what is up my good people? Okay, pada beberapa hari yang lepas, minggu lepas lah, aku pergi menonton filem Spider-Man Brand New Day. And ini merupakan bagi aku antara filem Spider-Man yang paling grounded, dark, sedih, menyayat hati dan memaparkan sisi Peter Parker yang terpaling loser sekali dalam banyak-banyak filem-filem Spider-Man. Ini adalah antara filem Spider-Man yang terbaik di dalam franchise Spider-Man MCU selepas No Way Home. Dan personally bagi aku memang have fun, aku memang seronok, dan aku tahu filem ni menerima banyak mixed review daripada penonton-penonton Malaysia, sekalipun kalau kita tengok showtime dekat dalam filem Spider-Man ni untuk beberapa hari yang awal, semua penuh, semua full. Semua memang macam FOMO lah nak pergi tengok filem Spider-Man ni kan, sampai kan boleh create macam-macam expectation dekat dalam otak filem ni akan sama taraf, sama hebat dengan No Way Home lah, sama hebat dengan filem-filem MCU yang lain lah apa semua kan, dengan berharap supaya akan dapat banyak cameo-cameo ataupun watak-watak supporting daripada filem-filem yang lain ataupun siri TV yang lain. Tapi bagi aku personally, aku menonton filem Spider-Man yang ini dengan berharap supaya ia mampu memberikan jalan cerita yang bagus, mampu memberikan Peter Parker Spider-Man yang very macam true to the lore dunia Spider-Man ni sendiri, dan aku dapat benda tu. Dan yes, ini adalah antara filem Spider-Man yang terbaik yang aku tonton. Hampir boleh dikatakan almost tak sampai lagi lah, almost on par dengan Spider-Man 2. Macam mana dia shift the story of Peter Parker sebagai superhero di New York City. So ia lebih kepada street level. Dan kali ni Peter Parker dia dah tak bergantung sangat kepada superhero-superhero lain macam Iron Man, Doctor Strange atau Shield, Nick Fury, macam seperti filem-filem Spider-Man yang sebelum-sebelum ini. Dan kali ni dia lebih bergantung kepada diri dia sendiri. Dia lebih bergantung kepada kebijaksanaan dirinya sendiri. Kalau korang nampak macam kadang-kadang orang kata, kenapa kalau grounded sekalipun ada masih lagi menggunakan tech, ada lagi AI hood lah apalah semua kan. Tapi itu semua adalah daripada Peter Parker sendiri, bukan daripada superhero-superhero lain, bukan dapat bantuan daripada orang lain. And aku suka bila dalam filem ini dia tunjukkan macam mana nak paparkan Spider-Man very street level. Spider-Man yang ini dia dah macam ibarat macam Batman pula, sebab dia dah ada dia punya Jim Gordon dia, which is the police wolf dekat dalam filem ni, menjadi partner dia yang untuk memanteras jenayah di New York City. Dan ini adalah Peter Parker dan juga Spider-Man 4 tahun selepas No Way Home. So dia sangat matang, dia sangat mature, dan walaupun mature tapi masih ada lagi beberapa flaw dekat dalam watak Peter Parker ini. And kudos kepada Tom Holland sebab memberikan persembahan lakonan yang cukup mantap, mampu memberikan kita satu emosi level yang menyayat hati lah. Bila kita tengok dia sedih, kita pun feel dia sedih. Bila kita tengok dia happy, kita pun feel dia happy. So dia balance between emotion yang macam nampak riang ria, ada humor apa semua, dan at the same time kita boleh rasa dia punya loneliness, dia punya depression yang dia hadapi dekat dalam filem ni. And then aku nak puji kepada stunt choreograph dan juga director daripada segi technical lah dalam filem ni, especially kepada pengarah baru untuk filem ni iaitu Destin Daniel Cretton yang sebelum ini pernah mengarah filem Shang-Chi and the Ten Rings dan juga pernah arah juga siri TV Wonder Man. Dalam ni Destin Daniel Cretton dia betul-betul utilize lah kelebihan Spider-Man ni, bukan hanya pada agility dia, koreograf dia melawan tumbuk-tumbuk orang ke petak,
Tapi segala pergerakan Spider-Man dekat dalam filem ni waktu dia nak buat action, banyak memang mimik Spider-Man Insomniac game tau. So dekat dalam setiap kali kalau nampak Spider-Man beraksi, swing ke ataupun gunakan dia punya web, guna macam-macam combo web dia, boleh nampak macam kita macam tengah main game. Macam memang technically literally macam tengah main game tengok dia punya fight. So ini satu perbezaan ataupun satu pembaharuan yang fresh untuk Spider-Man versi MCU ni kalau nak dikomparekan dengan Spider-Man daripada filem-filem MCU yang sebelum-sebelum ni. Kita boleh nampak dia punya fight sekarang lebih banyak menggunakan web berbanding menggunakan punches. So benda tu aku sangat appreciate dan kita boleh nampak that spider-like behavior ataupun spider-like punya mannerism melalui watak Peter Parker lakonan Tom Holland ini. And ini aku pujilah daripada segi technical. I think one of the reason lah kenapa choreograph fighting dalam filem Spider-Man ni, satu disebabkan Daniel Cretton dia memanggil all this stunt performer daripada Jackie Chan punya crew. So benda tu bila kita nampak macam Kung Fu dan juga martial art Kung Fu dan juga Spider-Man ni sangat complement each other tau. That's why bila dipraktikkan benda ni dekat dalam filem Spider-Man Brand New Day, kita nampak all the fighting sequence, all the swinging sequence apa semua tu nampak lebih practical compared to kalau kita tengok versi John Watts yang lebih banyak menggunakan CGI instead of practical effect. Kalau kita tengok dekat dalam behind the scene pun untuk filem ni, the scene bila dia mengejar cable car tu semua tu on the set, on the location, bukannya dekat studio ke apa ke. So benda tu semua all this practical. Of course lah akan ada juga guna CGI semua ni, bukan tak ada guna, tapi CGI tu digunakan untuk touch up benda-benda yang mana practical tak boleh buat. Tapi bila dia gunakan all this stunt team yang very professional untuk tunjukkan koreograf action Spider-Man yang lebih grounded dan juga lebih real, aku rasa benda tu memang kita kena puji lah. That's why antara sebab mengapa aku suka filem Spider-Man Brand New Day ni dan menjadikan ia satu filem Spider-Man yang terbaik. Aku berkenan dengan bila cara diorang portray watak Sadie Sink dekat dalam filem ni. Aku tak boleh nak cakap watak dia watak apa, tapi Sadie Sink memang satu edition yang menyegarkan lah dekat dalam filem Spider-Man, malahan untuk MCU yang akan menjadi peranan penting dekat dalam MCU ni. Dan kalau aku disebabkan aku tak boleh nak sentuh sangat berkenaan watak Sadie Sink ni sebab spoiler, nanti bila korang tengok korang akan tahu dan korang akan nampak watak dia akan menjadi satu peranan yang penting untuk future MCU. Jadi aku pun nak komen juga ataupun aku nak sebutkan juga perkara yang aku suka dekat dalam point nombor 3 ni adalah barisan-barisan pelakon-pelakon dia dan juga watak-watak yang lain-lain seperti MJ, Ned Leeds, even John Bernthal sebagai The Punisher, Bruce Banner sebagai Hulk. Bagi aku mereka-mereka ni semua, especially The Punisher daripada John Bernthal, adalah the heart and soul of this film. Yang mana bila Tom Holland menjadi anchor untuk filem ini, so John Bernthal dia sebagai Punisher, dia memberikan satu dinamik yang sangat unik antara watak dia dan juga watak Spider-Man. So dekat situ aku sangat-sangat appreciate bila diorang combine kan watak Punisher dengan Spider-Man, sebab kita tahu dua-dua watak ni sangat kontras with each other. Macam Spider-Man very happy-go-lucky, very kelakar dan sangat-sangat friendly, tapi compared to dengan Punisher yang totally opposite daripada Spider-Man. Dia memang kerja nak bunuh semua nak settlekan dengan senapang je kan. So it's nice lah to see this kind of contrast of dynamic melalui dua-dua watak. Ya, yang buatkan aku rasa macam yes, kau nampak macam alah, Spider-Man masih lagi nak kena bergantung pada supporting hero dekat dalam filem ni kan. Tapi dia bukanlah supporting hero yang macam sekadar kau tempelkan macam Iron Man ke, macam Captain America ke apa ke, yang sekadar ada je. Tak, memain peranan. Dan yes, aku cakap betul, Punisher main peranan yang sangat-sangat besar, especially pada third act dalam filem ini. So watak dia memang diperlukan. Ya, bagi aku walaupun dia punya screenwriter dia sama seperti filem-filem Spider-Man Tom Holland yang lain sebelum ni, tapi pengarah tu memegang peranan penting nak bagi satu nafas yang segar dalam filem ini. Screenwriter yang sama tu boleh dikatakan penting juga sebab kita nak kena tengok the continuity of the film daripada filem sebelumnya ke filem ini, supaya macam taklah terasa macam filem ini
out of place daripada filem tiga-tiga filem yang pertama. So the continuity tu nampak very smooth. Kita masih nampak lagi hubungan Peter dengan MJ, dengan Ned dan juga dengan dia punya life dia, dengan ada juga pasal anime juga dekat dalam filem ni. Dan the MCU elements tu yang paling penting bila dia masukkan Hulk juga dekat dalam filem ni. So Chris McKenna dengan Eric Sommers mungkin dia dah pakar nak ceritakan ataupun nak tulis tentang perjalanan Peter Parker versus Tom Holland dekat dalam filem MCU, dekat dalam filem Brand New Day ni. Tapi Destin dan Creighton, dia yang memberikan nafas segar, dia yang mengubah compact kepada macam mana yang John Watts buat melalui filem-filem trilogi yang sebelum-sebelum ni. Dan of course aku tak sangkalah the emotional part tu pun sebenarnya kalau ikutkan dalam filem yang sebelum-sebelum ni pun ada. Dalam filem Homecoming, Far From Home, even No Way Home, the third act memang kita boleh rasa the emotional journey Peter Parker hadapi dekat dalam filem-filem, tiga-tiga filem yang sebelum-sebelum ni. Cuma untuk yang ini dia lebih deep melalui emotional part tu. That's why mungkin ada ramai orang komplain kalau nak katakan yang final fight tu tak ada sangat final battle yang besar-besar ke apa ke. It feels kind of like Thunderbolts punya third act. Tapi ini adalah satu cara yang barulah nak represent filem-filem superhero. Mungkin ada orang suka dan ada orang tak suka. Tapi kita faham benda ni memang agak polarizing sikit. But so far aku rasakan masih boleh diterima sebab ia bertepatan dengan watak Peter Parker yang sangat-sangat bersesuaian dengan konsep loneliness, depression, kehilangan someone. Ya, bersesuaian lah dengan watak dia. Macam aku kata, filem ni antara filem Spider-Man yang terbaik yang aku pernah tonton dan aku tak ragu-ragu untuk memberikan filem ini rating sebanyak 10/10 bintang. Jap.